dalam kita membuat keputusan, saya lah sebagai seorang ahli politik kan, dalam saya membuat sesuatu keputusan itu, dia adalah berpandukan kepada prinsip-prinsip yang kita ada. Dia juga berpandukan kepada garis-garis yang mana yang telah dilanggar kan. Jadi setahun yang lepas, apabila saya meletakkan jawatan, bagi saya itu adalah perkara yang terhormat dan penting untuk budaya politik di masa hadapan. Kalau kita tidak ada mandat daripada parti dan daripada anggota, walaupun saya terus pertahankan bahawa perkara itu telah dimainkan, pemilihan itu memang tak payah buat pemilihan lah, sepatutnya Datuk Seri Anwar lantik saja semua kan. Tapi kalau secara rasminya kita dah tak ada mandat, maka kita tak boleh menjadi sebahagian daripada kerajaan. Kerana itu bermakna we are beholden to the Prime Minister. Bila we are beholden to the Prime Minister, the Prime Minister expect kita jadi yes man. Kita tak boleh ada pandangan yang berbeza. Ya Datuk Seri, ya Datuk Seri. Jadi itu tak membantu kerajaan, tak membantu rakyat. Kita perlukan satu kabinet yang vibrant. Dan saya kena pertahankan prinsip itu supaya di masa-masa akan datang jangan dijadikan saya sebagai rujukan untuk perkara yang buruk. Jangan kata tengok Rafizi kalah, dia masih lagi menjadi menteri, jadi saya kalah pun saya nak jadi menteri juga. Tak boleh. Sepatutnya kalau kalah mesti letak jawatan. Pada peringkat awal itu saya berharaplah dengan pandangan saya mengenai dasar semua itu akan diambil secara positif oleh kerajaan. Apatah lagi kita nak suruh kerajaan ini perform dengan lebih baik kan. Tapi setiap kali kita bagi pandangan, dan daripada pandangan bersabit dengan dasar sehinggalah dia sampai kepada soal Tan Sri Azam Baki semua ni kan. Kalau kita lihat cara Datuk Seri Anwar dan juga kerajaan dan terutamanya PKR lah menangani pandangan-pandangan ini, caranya tidak berbentuk demokratik. Dia dah makin parah sekarang ni kan. Dia dah maksudnya tak ada beza lah dengan cara yang zaman-zaman UMNO tahun 90-an dahulu kan. Jadi dia ada timbal baliknya kepada rakyat. Kerana kita bertanggungjawab kepada rakyat. More than anything else. Saya lebih bertanggungjawab kepada pengundi dan rakyat daripada saya bertanggungjawab kepada parti tau. Yang ini yang saya berbeza pandangan dengan orang lain yang dalam parti. Kan? Jadi timbal balik daripada rakyat, apabila pandangan dan cadangan dan kritikan itu nampaknya tidak ditangani dengan baik, malah menyelahkan wajah dan watak yang tidak disenangi oleh rakyat, maka daripada tidak ada apa-apa, kita dah sampai ke peringkat yang mana memang ada pandangan rakyat perlukan pilihan. Kan? Jadi itu antara perkara-perkara yang saya pertimbangkan lah. Jadi macam saya pernah sebut lah, dan ingatan kepada saya jugalah di masa akan datang, bahawa bila ada pandangan yang berbeza, asalkan ia bukan fitnah, asalkan ia berpandukan kepada fakta kan, bila pandangan itu berbeza dan kena pula ia datang daripada satu watak seperti saya, sepatutnya ia dianggap sebagai satu stress test kan. Macam manusia kan, kita ada jantung, kita rasa kita sihat tiap-tiap hari kan, tapi kita tak tahu sebenarnya kapasiti
hati sebenar jantung kita, kecuali kita pergi buat full medical check up yang melibatkan stress test. Lagi bagus kalau buat angio terus lah, angiogram, tengok terus apa yang ada dalam tu kan. Sebab itu dalam kesihatan kita kena buat stress test, sebab hanya kerana kita rasa kita sihat, kita tak tahu keadaan sebenar kita, kecuali lah kita benar-benar diuji kan, push to the limit. Dalam politik begitu jugalah. Datuk Seri Anwar ke PKR ke mungkin rasa PKR popular, bagus semua kan, tapi kecuali lah dia melalui stress test ini, barulah boleh lihat reaksi sebenar rakyat. Dan akhir-akhir ini terutamanya isu yang bersabit dengan Tan Sri Azam Baki, agak jelaslah bahawa PKR nyawa-nyawa ikan dalam melepasi stress test itu bukan saja daripada kalangan rakyat, dia sampai dengan rakan kongsi macam DAP pun sekarang ni dah ada pandangan yang berlainan lah. Jadi dan kalau saya bertanggungjawab kepada rakyat ya, saya juga kena ingat asal-usul PKR dahulu. Kenapa PKR mendapat tempat di kalangan anak-anak muda Gen X lah zaman kami dulu kan? Kerana sebahagian besar daripada kami merasakan kami tidak boleh menerima pilihan-pilihan yang ada masa itu, baik UMNO, baik PAS. Kerana gaya politik mereka, pembawaan, hala tuju, visi mereka itu tak kena dengan sebahagian daripada kami. Jadi hadirnya PKR itu memberikan pilihan yang lebih dekat dengan jiwa kami. Sebab itu adanya PKR. Jadi kita dah hampir, pada pandangan saya, pada peringkat yang sama sekarang lah. Maksudnya kalau ada sebahagian daripada pengundi yang merasakan bahawa mereka tidak serasi dengan apa-apa pilihan yang ada, baik PN, baik BN, baik PH, dan pilihan yang mereka ada sama ada they have to accept the lesser of two evils, ataupun mereka tak mengundi langsung dan mereka tarik diri dari turut serta dalam proses demokrasi. Kalau ada ruang yang mana kita boleh menawarkan pilihan baru, itu sesuatu yang saya sedang fikirkan sekarang.